apung-apung selama 3 hari di Laut Hitam. Kerana sekiranya Soyuz terbabas ataupun mengalami ballistic re-entry, ia ada kemungkinan ia akan landing di tempat-tempat yang tidak diingini, seperti di hutan, kawasan pegunungan, lautan dan sebagainya. Amat penting untuk astronaut menyelamatkan diri sekurang-kurangnya selama 3 hari sebelum kumpulan penyelamat sampai. Kami juga telah diletakkan di atas sebuah kursi dan dipusing-pusingkan selama 20 hingga 25 minit setiap hari, untuk sekiranya anda pening kepala ke ruang meeting, ke nausea dan sebagainya. Kami dimasukkan ke dalam kebuk udara, aero chamber, di mana kami dibawa kepada ketinggian 25,000 kaki tanpa oksigen untuk melihat kekuatan paru-paru anda. Jadi kalau nak jadi angkasawan, jangan merokok. Sebab penting untuk anda mempunyai paru-paru yang kuat dan sihat. Jadi di Rusia kami selama 1 tahun mempelajari berbagai-bagai pelajaran. Ia lebih mementingkan kepada pelajaran fizik dan matematik. Everything is based on calculation. Setiap pergerakan ke atas, landing dan sebagainya, semuanya bergantung kepada calculation. Dan Soyuz ni bila landing, dia landing exactly 10 km radius di mana mereka nak you landing. Mereka begitu tepat sekali. Tapi ada masanya memang terbabas, seperti pengalaman saya bila kembali ke bumi. Terbabas jauh 450 km daripada tempat sasaran. Jadi 10 Oktober 2007, suatu pengalaman yang begitu bersejarah. Ini bukan sahaja impian saya, tapi impian seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan misi angkasawan. Kami bertolak dari Kazakhstan. 8 minit 48 saat masa yang diambil untuk kapal Soyuz dilancarkan daripada Kazakhstan untuk sampai ke angkasa lepas. Tengok tak pelajaran saya? Tengok. Dari mana tengok? TV sini dapat. Malaysia. Ramai katakan Dr. Shin nampak takut. Dr. Shin nampak ini berlakon je. Jadi angkasawan kena pandai berlakon. Jadi kebanyakan angkasawan mengalami sakit belakang. You semua medicine bukan? Campur Kebanyakan pada astronot mengalami sakit belakang. Sebab because of the stretching stretching of the spinal ligament. So 70% of astronauts develop backache while they are in space. Ada beberapa eksperimen yang dilakukan untuk menunjukkan untuk menimbulkan minat yang begitu mendalam kepada pelajar. This is another example, fluid in space. Ketika saya berinteraksi dengan kanak-kanak di planetarium di Kuala Lumpur, kena jaga-jaga dengan air. Kalau dia pecah, dia akan keluar. Dia betul kecil, dia akan merosakkan peralatan di angkasa lepas. This is all because of the surface tension. So you have to know why is this together. And you have to be careful it doesn't break to pieces. And the next thing I'm going to do is I'm going to put it on the spoon so that if it's practically attached to the spoon because of the surface tension, we'll wait and see. So children, if you can see, because of that the water gets taken to the spoon. And then because the other one is thirsty, I'm going to have a drink of this. Jadi pelbagai-bagai
Pelbagai perkara yang menarik yang berlaku di angkasa lepas, kerana manusia dicipta untuk bumi. Bila naik ke angkasa lepas, pelbagai perkara yang menarik yang kita dapat pelajari. Kalau kita bawa benih tumbuh-tumbuhan ke angkasa lepas, dia tak tahu macam mana nak tumbuh. Dia punya akar tu akan tumbuh ke atas, ke kiri, ke kanan. Dia macam jadi pening. Dia punya stem tu pun akan semua kacau bilau. Kalau kita bawa anak-anak ikan ke angkasa lepas, dia tak tahu berenang macam mana. Dia akan berpusing atas, pusing ke bawah. Sebab tak ada, there is no up or down in space. Everything is become so confused when you're in space. Saya adalah orang Islam yang ke-9 naik ke angkasa lepas. Orang Islam yang pertama, saya adalah orang Islam pertama naik angkasa lepas dalam bulan Ramadan dan berhari raya di angkasa lepas. Orang Islam yang pertama adalah Prince Sultan daripada Saudi Arabia sebenarnya pada tahun 1985. Jadi 2 bulan yang lepas saya dijemput oleh beliau untuk datang ke Saudi untuk berbincang mengenai program astronaut di angkasa lepas. Dan saya sempat menunaikan haji ketika itu. Tujuan saya adalah untuk mengumpulkan ke-99 angkasawan Islam seluruh dunia, supaya kita dapat melahirkan lebih ramai angkasawan Islam dan menghasilkan Islamic Space Agency. Sesiapa yang menguasai angkasa lepas akan menguasai dunia. Kerana itulah kita dapat lihat Amerika, kita dapat lihat Rusia. Mereka begitu maju kerana mereka mempelajari berbagai teknologi yang dipelajari daripada angkasa lepas. Jadi ketika saya berada di angkasa lepas, saya sempat berpuasa selama 2 hari dan juga bersembahyang. Amat penting kan saya tunjukkan di dunia bagaimana bersembahyang di angkasa lepas. Walaupun saya orang Islam yang ke-9, tak ada orang nak tahu macam mana nak sembahyang ke angkasa lepas. Sebab ISS bergerak dengan begitu laju sekali, dengan kelajuan 27,000 km per jam. Setiap 45 minit siang, setiap 45 minit malam. Jadi ISS ni dia bergerak dalam masa sehari 16 kali mengelilingi bumi. Jadi kalau nak ikutkan, kita kena sembahyang 80 kali sehari. Pengsan juga kalau saya kena sembahyang 80 kali sehari. Jadi kita telah berbincang dengan JAKIM dan telah berbincang dengan ulama-ulama seluruh dunia bagaimana beribadah di angkasa lepas. Kita ikutkan waktu tempat pelancaran. Mari kita masih sembahyang subuh, maghrib, zuhur, asar dan isyak 5 kali sehari mengikut waktu Kazakhstan. Nak ambil air sembahyang macam mana? Air begitu berharga di ISS. Kita tak sewenang-wenang boleh mandi. Saya tak mandi di ISS kerana it's very precious. Water is very precious in space. Dia ajar bertayamum, mendepuk dinding sebanyak 2 kali. Tepuk sekali, walaupun tak ada debu, sapu muka. Tepuk sekali lagi, menyapu kedua-dua belah tapak tangan. Menghala ke bumi. Untuk menghala ke kiblat, menghala ke bumi sudah memadai. Tak payah kita nak cek kiblat kat mana dan sebagainya. Tapi bila nak semayang tu, kita kena ikat kedua-dua kaki kita. Tak boleh rokok ataupun sujud terlalu lama. Kalau kita sujud terlalu lama, badan kita mula naik terapung-apung ke atas. Dan saya ada gambar semayang. Jadi ini cara bersemayang di ISS. Anda tak dapat nampak kaki itu sebenarnya diikatkan kedua-dua di bawah. Dia boleh semayang diri, boleh semayang duduk, boleh semayang cara yang mana memudahkan anda. Saya semayang cara biasa. ISS ni bising sebab 70 desibel ketika berada di atas, bunyi peralatan dan sebagainya. Jadi ini semua amat penting untuk menunjukkan pada dunia luar bahawa Islam is a way of life. Tak kira di mana pun anda berada, baik di bumi maupun di angkasa, anda mestilah menunaikan ibadah semayang. Betul? Pertama kali apabila melihat bumi dengan mata sendiri daripada angkasa lepas, sesuatu yang begitu teruja teruja dalam kebesaran Allah. Bulu rumah saya meremang naik ke atas, jantung saya tak berhenti.